Kalau keluar simbol durian, masalah gearbox ke? Okay, yang ni komen daripada video kawan aku tu yang dia cerita tentang gearbox Toyota Alphard. Dekat korang punya kereta ada keluar sign durian ni ataupun logo durian tu, berkemungkinan itu masalah gearbox. So nak katakan simbol ni boleh menunjukkan pelbagai masalah lah dekat bahagian enjin dan juga gearbox. Tapi andai kata masalah ni dekat gearbox, berkemungkinan masalah sensor gearbox tu sendiri. Contohnya dari segi sensor, shifting ataupun TCU yang bermasalah. And then nombor 2, berkemungkinan minyak gearbox kotor ataupun dah berkurang. Minyak gearbox ni kurang ataupun kotor, dia boleh menyebabkan gearbox korang slip ataupun shifting dia tak lancar. Nombor 3, masalah clutch ataupun torque converter. Dalam gearbox automatic ni, benda ni boleh menyebabkan gegaran ataupun tukaran gear ni tak lancar. And then boleh effect korang punya shifting gearbox. So andai kata logo durian ni keluar, apa yang korang perlu buat dulu sebelum korang hantar kat bengkel? First, korang kena test dulu. Cubalah round dekat perumahan korang, test, korang bawa. Ada rasa benda yang pelik tak dekat kereta korang? Berkemungkinan korang akan rasa macam gear slipping, RPM dah naik tapi tak laju pun, dan juga pertukaran gear korang lambat ataupun slow lah. Andai kata minyaknya hitam ataupun bau hangit, benda tu korang kena cepat lah tukar korang punya minyak gearbox. So bila korang dapat sinter macam ni, korang kena hantar kat bengkel. Boleh lah hantar kat kita orang Tasmatic Automotive kan, bila kita orang check. So bila korang hantar kat bengkel, bengkel akan scan lah korang punya kereta. Scan ni kita orang akan check lah kod mana yang error ataupun kod mana yang ralat. Dekat scan tu lah akan keluar masalah yang sebenar kat kereta ni. So mungkin korang ada masalah yang sama, keluar check light durian tu, korang nak cari bengkel yang pakar untuk masalah gearbox ni, korang boleh hantar kat kita orang dekat Tasmatic Automotive. Jangan lupa like, share dan follow kita orang Mechanic Transmission.